Pernah tak anda berhenti sejenak dan fikir tentang jaringan kehidupan yang sebenarnya menghubungkan kita semua di planet ni? Dalam kupasan kali ini, kita akan selami kepelbagaian hidupan yang sangat menakjubkan dan macam mana, tanpa kita sedar, kita semua berkongsi satu sejarah yang sama. Nampak macam tak ada kena-mengena langsung kan? Seekor orang utan dengan sebutir beras. Tapi percayalah, soalan ni sebenarnya memegang kunci untuk faham satu konsep yang sangat-sangat penting. Jom kita bongkar sama-sama. Okey, untuk mula jawab soalan tadi, jom kita lawat Pusat Pemulihan Orang Utan Sepilok. Tempat macam inilah yang menjadi barisan hadapan dalam perjuangan untuk melindungi kekayaan hidupan di sekeliling kita. Termasuklah orang hutan yang ikonik ni. Baiklah, ini dia plan perjalanan kita. Mula-mula, kita akan fahamkan definisinya, kemudian kita akan pecahkan kepada lapisan-lapisannya, kita akan jejaki sejarahnya, dan yang paling penting, kita akan lihat apa peranan kita dalam semua ni. Okey, jom kita mulakan dengan yang paling asas. Bahagian pertama, apa sebenarnya maksud di sebalik perkataan biodiversity yang selalu kita dengar ni? Ringkasnya macam ni, biodiversity itu ialah kepelbagaian atau variasi semua benda hidup dekat planet kita ni. Daripada bakteria yang paling halus sampailah ke ikan paus biru yang paling besar. Semua sekali. Dan kenapa ia penting sangat? Sebab biodiversity inilah asas kelangsungan hidup kita. Ia bagi kita makanan, ia bagi kita sumber untuk buat ubat-ubatan moden dan ia jugalah tempat kita nak tenangkan fikiran. Tanpa semua ni, keseimbangan alam boleh hancur. Jadi, ia bukan sekadar ada pun bagus, tapi ia sesuatu yang kita betul-betul perlukan. Sekarang, jom kita bedah siasat sikit konsep ni kepada 3 lapisan utamanya. Okey, yang menarik dekat sini ialah cara kita boleh susun kepelbagaian ni. Pertama, kita ada diversity genetics. Inilah sebabnya kenapa tak ada 2 manusia atau 2 harimau yang betul-betul sama. Contoh paling senang, tengok saja pelbagai jenis padi yang ada. Kedua, diversity species. Ini pula tentang berapa banyak jenis hidupan yang ada dalam satu kawasan. Macam dalam hutan hujan, ada berjuta-juta jenis serangga. Dan yang ketiga, diversity ecosystem. Ini merujuk kepada kepelbagaian habitat itu sendiri, daripada lautan yang dalam sampailah ke gurun yang kering kontang. Baik, kita dah faham apa itu biodiversity dan lapisan-lapisannya. Sekarang kita masuk soalan yang lagi besar. Dari mana datangnya semua kepelbagaian ni? Macam mana satu planet boleh hasilkan berjuta-juta bentuk hidupan yang sangat berbeza? Jawapannya terletak pada satu sejarah evolusi yang kita semua kongsi bersama. Para saintis menggunakan satu alat yang dipanggil filogeny. Senang cerita, anggaplah ia macam satu silsilah keluarga gergasi untuk semua hidupan dekat bumi yang tunjukkan siapa saudara siapa sejak berjuta-juta tahun yang lalu. Dan inilah cara ia berfungsi. Tengok pokok filogeny tumbuhan ni. Semuanya bermula daripada satu nenek moyang yang sama, alga hijau. Dari situ, ia mula bercabang. Ada yang jadi lumut, ada pula yang berevolusi, ada tisu vaskular, macam paip dalaman untuk jadi lagi tinggi, macam paku pakis, dan seterusnya. Sampailah jadi pokok bunga yang kita nampak hari ni. Setiap cabang baru tu, satu langkah evolusi yang besar. Jadi, macam mana saintis boleh bina silsilah ni? Macam detektif, mereka cari petunjuk. Dan petunjuk yang paling besar sebenarnya tersembunyi dalam badan kita sendiri. Kuncinya ada pada frasa ni. Asal-usul sama, fungsi berbeza. Ingat betul-betul ayat ni sebab ia akan bantu kita faham satu bukti yang memang luar biasa yang kita akan tengok sekejap lagi. Konsep saintifik di sebaliknya kita panggil structure homolog. Ini maksudnya bahagian-bahagian badan yang nampak berbeza dan fungsinya pun lain tapi sebenarnya datang dari rekaan asal nenek moyang yang sama. Dan inilah dia buktinya. Cuba tengok ni. Tangan manusia, kaki depan kucing, sirip ikan paus dan sayap kelawar. Fungsinya memang sangat-sangat berbeza kan? Satu untuk pegang, satu untuk jalan, satu untuk berenang dan satu lagi untuk terbang. Tapi, kalau kita tengok struktur tulang dia, humerus, radius, ulna, rekaan asasnya sama. Ini bukti yang sangat kuat yang menunjukkan kita semua ni ada pertalian saudara. Jadi, poin utamanya ialah, walaupun anggota badan ni dah diubah suai untuk tujuan berbeza, persamaan yang tersembunyi ini mendedahkan hubungan persaudaraan antara kita semua. Kita semua ni cuma cabang-cabang berbeza dari pokok keluarga yang sama. Lepas kita faham betapa mendalamnya hubungan kita dengan hidupan lain, soalan seterusnya ialah apa yang kita boleh buat untuk lindungi semua ini? Secara amnya, ada 2 strategi utama. Pertama, pemeliharaan in situ. Maksudnya, di tapak asal. Kita lindungi spesies tu betul-betul dalam habitat semula jadi dia, macam dekat taman negara. Kedua, pemeliharaan ex situ.
Maksudnya, di luar tapak asal. Ini pula dibuat di tempat macam zoo atau taman botani. Dan kita kembali semula ke Spilo. Pusat ni adalah contoh terbaik pemeliharaan in situ. Orang hutan dipelihara betul-betul dalam hutan yang memang jadi rumah mereka. Cara ni bagi mereka peluang terbaik untuk terus hidup di alam liar. Jadi, ini semua kerja siapa? Jawapannya, kerja kita semua. Setiap orang daripada kita, setiap organisasi dan setiap kerajaan. Kita semua ada peranan penting dalam menjaga warisan ni untuk generasi akan datang. Daripada sebutir beras, kepada seekor orang hutan dan sampailah kepada diri kita sendiri. Kita semua ni sebahagian daripada satu salasilah kehidupan yang sangat besar dan saling bersangkut paut. Dan pemahaman inilah yang membawa kita kepada satu persoalan terakhir yang sangat penting untuk direnungkan. Cuba fikirkan sejenak. Bila kita sedar yang rekaan asas tangan kita ni sebenarnya dikongsi bersama sayap kelawar dan sirip ikan paus, adakah ia buat kita rasa lebih terhubung dengan dunia di sekeliling kita? Fikir-fikirkanlah.